Halo guys, selamat petang guys. Hari ini kita bawa anak kita mandi Sungai Congkak, Taulu Langat. Anak dah mandi dah sana. Kawasan Sungai Taulu Langat. Kita sewa pondok ke atas. Di atas tu ada pondok. Dia sewa sekali RM50. Kita tengok anak kita mandi. Nana dengan ini tengah mandi. Kita sekejap lagi kita mandi. Pasal sungai dia punya. Tak dalam lah. Pasal sungai pun cetek. Bolehlah buat anak mandi. Wah, tengok air. Ramai orang mandi hari ini. Ini. Nana kat sebelah sana Nana. Sekejap lagi kita nak mandi. Atas pun ada lagi. Area Sungai Congkak. Dia kemah banyak pondok-pondok. Dia ada pondok sini. Letak tepi tu je. Dia tak nak pelampung. Letak atas tu. Letak atas tu. Letak atas sini. Sekejap lagi baru abang mandi. Abang nak suruh Oli mandi sekejap lagi. Okay? Belum. Abang nak tengok. Dia punya pondok atas tu, pondok. Pondok ada sungai dia hujung sana. Lepas tu ada jambatan, dia punya ada jambatan. Seberang tu pondok siap ada tulis. Dia punya apa tu? Nombor telefon. Anak bawa pelampung tapi pelampung pakai apa tu dia simpan tepi dulu. Setelah kita tengok atas. Cantik. Kita sewa kat sini RM50. Tapi kita jadi terus lalas. Kita tak apa tu, tak ada bawa bakar-bakar. Kita santai, takut hujan kita sewa kemah sini. Ni yang apa tu dia punya nombor telefon kalau nak sewa dia punya pondok sini. Baru RM50. Jalan di tepi jalan. Kereta kita parking kat situ. Ada elektrik. Pelak elektrik pun ada, dia sediakan. Cari makanan, pelak ujung. Nak tahu ada makanan, jom. Dia tepi jalan. Ini dia ada pondok. Ada jual makanan lah sana. Ada. Taman rekreasi. Okey. Dah sana tadi. Nak cari tempat apa tu beli makanan pula. Depan sana. Tapi dah parking dah depan sana tadi. Cari goreng-goreng pisang. Ya, goreng pisang kat depan tu. Malah nak pindah pula tempat. Ya. Okey, kita apa? Nanti kalau ni boleh booking sini ya? Boleh daytime cuti je kami penuh macam tadi. Mana penuh? Pondok macam ni ya. Jadi dia. Pilih nak makan. Tapi sana lah. Yalah penat dia tu dengan panas macam ni. Dia tandas ada sini. Tanda semua ada. Sebab kita kalau mandi ni cari tandas tempat tukar baju. Ya. Biasa jiran-jiran pun datang dengan tandas. Yang ni pondok dia. Pondok, ada jambatan. Jambatan lalu di punya sini, kereta pun lepas kan ni. Lepas. Ini orang tengah mandi di sini. Ini ramai juga sini. Tengok. Di sungai dia.
Depan pun ada ke? Oh, cantik juga mandi sini. Kita dah sana dah. Anak mandi di sana tadi. Ini pun orang sewa pondok sini. Jom kita jalan balik pergi pondok kita tadi. Ini kalau nak booking sini, dia punya booking. Booking nombor telefon Azmi. Tempat parking atas pun ada. Oh, banyak lagi kereta ke sana. Semua kereta parking kat tepi ni. Tepi jalan. Ni yang mereka cakap tandas. Kita pergi tempat apa tu? Tempat pondok kita tadi. Yakin mimi si Ni ada juga dia punya jual air. Pelampung semua ada jual sini. Tengoklah, nak jalan sana ke? Kita pergi tu. Depan sikit nak cari goreng pisang. Ni abang ni, dia cakap ni ada surau. Dia ada surau. Ni nak pergi surau. Ya. Ni pondok kita tadi. Tengok Nana. Kata mandi li. Bagi dia mandi dulu. Ini nih. Dah, nak balik. Tengok. Oh, sebelah sini tak panas. Kau naik atas dulu ke? dalam Mana? ada hanya Mana pelampung kau? Kau tak bawa pelampung? Oli pun belum mandi lagi. Ibu baju Kau tahu? Oh. sejuk. Dua orang ni tengah mandi. Tengok air mengalir. Cantik je Sungai Congkak. Macam susun batu. Pelampung ke atas ke tadi? Okeylah. Kau mandilah dulu sana. Jangan ke tempat dalam Apa ambil slipper? Ambillah sendiri. Biarin. Nini dah nak balik dah. Kita ambil dia punya pemandangan dari sini. Banyak senyuman Nini. Mak tak nak mandi dulu. Air sejuk. Yang tu hujung tu tadi. Yang seberang ni yang ada tempat pondok besar tu. Yang ni. Yang sebelah sana ada pondok kecil sikit atas. Tapi kereta boleh masuk atas. Anak dah tengah mandi dah. Dengan mak ni. Bagi dia puas dulu. Cuba kau menyelam nah. Selam lu. Sekejap lagi aku turun.
Oh. Sampai ujung juga. Cantik dia punya apa tuh? Arus dia. Sekejap lagi dia berapa kali dah naik dah. Sejuk. Apa tu nak? Ketam. Dia masih dapat ketam. Mana tahu rasa air lain. Ni dalam ni dia. Mana dia? Aku pernah ambil setengah yang ada gambar. Jangan nanti. Ambil dia mak, ambil dia. Nana tengok ketam dia. Tengok nak. Tengok ketam. Tengok ketam kau. Sini. Baru ada. Kami rasa. Sekejap. Kecil je. Kecil je ketam kau. Nanti dia gigit. Sejuknya. Air dah minum kan ini? Dah. Nana letak mana? Ketam letak atas. Menyelam ke meh? Apa nak tengok kau menyelam? Ataupun nak ngantuk dah? Sejuk ke? Mak jangan basah kepala dulu. Sekejap lagi nak balik dah. Abang tak mandi lagi. Lepas ke dia mak? Dia kan pandai berenang. Dah, 1, 2. Cepat. Nana dia bawa ketam dia. Nak terjun. Ketam guys. Ketam guys. Ni guys ketam. Kali ni. Tengok batu je lagi. Nak lompat dah. Kita bawa sekali. Ni ketam. Akulah basah nanti. Jangan lompat-lompat. Turunlah betul-betul. Ambil. Lagi jatuh pula ketam. Dia tak gigit dah, tak ada kuku dah. Dia dah potong kuku dah. Letak tepi tu lah mak. Auli sejuk po. Bos. Tengok muka bos. Bos bersantai dah bos. Auli sejuk ke? Tunggu Nini pun dah sejuk dah. Sekejap lagi tidur lah balik ni. Nana pergi depan. Cuba kau masuk sana nah. Diam. Mana dia diam? Dia pandai cakap lah tu. Dia cakap. Hello. Nama dia siapa? Nama dia Grab. Grab. Mr. Grab. Bagi anak puas dulu mandi. Mak tak basah rambut lagi. Menggigit dah ni. Sejuk dah. Menyelam kau, aku nak tengok kau menyelam sambil minum air. Menyelam lah sambil minum air. Ketam ni nak bawa balik ke nak masak? Masak lah. Masak. Mana Oli? Oli sana. Dia mandi sendiri. Tu.
Tengok Oli. Ini menyelamlah kau. Tak nak? Tak nak menyelam? Sejuk ke? Oh, minta Oli ambil. Bagi dia mandi tu. Dia bagi dia puas mandi. Ada. Masih ramai lagi orang.